Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Syairan bin Jeffrey, merupakan pelajar daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perlis, dan saya sedang menjalankan PBS yang pertama di Sekolah Kebangsaan Abu Besar. Baiklah, nama saya Muhammad Anifah Muhammad Kamal. Saya merupakan pelajar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Major Bahasa Melayu. Terlebih dahulu, bolehkah cikgu memperkenalkan diri dulu? Okey. Assalamualaikum. Saya Cikgu Surini Hasan, merupakan pengajar Bahasa Melayu bagi Sekolah Kebangsaan Abu Besar. Baiklah. Jadi kami ada beberapa soalan lah untuk dilanjutkan kepada Cikgu Zuraini pada hari ini. Jadi soalan pertama, bagaimanakah pihak panitia Bahasa Melayu memastikan murid menguasai Bahasa Melayu dengan baik selari dengan dasar pendidikan iaitu MBM, MBI? Okey. Bagi memastikan murid menguasai Bahasa Melayu, panitia Bahasa Melayu mengadakan beberapa program, contohnya seperti pertemuan bahasa, iaitu kelas bimbingan, latih tubi dan aktiviti yang menarik bagi memastikan murid menguasai Bahasa Melayu lah. Selain itu, kita juga mengadakan beberapa aktiviti seperti pertandingan, seperti kita pantun. Selain itu, kita juga mengadakan pemantauan selalulah untuk murid-murid melihat kemajuan mereka dari semasa ke semasa. Baiklah, beransur kepada soalan yang kedua. Apakah cabaran yang dihadapi oleh guru-guru Bahasa Melayu di sekolah ini dalam memastikan murid menguasai Bahasa Melayu dengan baik? Okey, antara cabaran yang kita hadapi pada masa kini iaitu pertama, di dalam kelas terdapat murid yang berbezalah dari pengetahuan mereka. Selain itu, terdapat juga murid yang kurang berminat dari segi untuk menguasai Bahasa Melayu. Pengaruh bahasa harian lah, terutamanya bagi kita macam orang Kedah ni kan, bahasa logat daripada banyak lah juga lah. Kemudian kekurangan masa dan juga minat, terutamanya bimbingan di rumah lah. Kita buat kurang memberi bimbingan lah untuk anak-anak dengan masa kan. Jadi berdasarkan pandangan cikgu tadi, saya percaya bahawa faktor utama murid-murid kurang menguasai Bahasa Melayu adalah dari segi lorat lah, lorat kampung, lorat negeri kan. Okey, baiklah. Jadi cikgu, soalan terakhir ialah apakah harapan pihak sekolah terhadap murid selepas menyertai program yang diadakan dalam usaha memperkukuhkan kemahiran Bahasa Melayu mereka? Bagi pihak sekolah, kami semua berharap supaya murid dapat meningkatkan kemahiran, keyakinan dan pencapaian dalam Bahasa Melayu serta menggunakan bahasa dan yang betul dalam kehidupan seharian mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu sebab sudi meluangkan masa bersama kami.